paranormal. Tangkap hantu, jangan kasih lari. Gizotin paranormal, dunia mistik. Jadi saksi jerit malam. Roh berkeliaran, kita hadap tanpa keraguan. Tuhan nama kami datang. Alright, Assalamualaikum geng. Dah lama kan aku tak upload video. So, video kali ni aku nak bawa korang jalan-jalan tour pergi ke Batam bersama Kito Team Family. Tapi sebelum tu, aku bersama dengan Abang Mos dan Kak Dini akan stay satu malam di Melaka geng. Dalam video kali ni, aku akan share dekat korang sedikit sebanyak aktiviti kita orang semasa di Melaka. Korang apa tunggu lagi? Jom kita layan video ni sampai habis. Selamat menonton geng. Zaz. Okey geng, alhamdulillah tadi sejam lebih perjalanan kita dah sampai Melaka, tempat penginapan. Aku sama Abang Mos dengan Kak Dini. So kita rehat dulu tempat penginapan. Lepas tu kita sambung ikut abang pergi explore lah. Tempat explore tak tahu lagi kat mana. Alhamdulillah tak hujan kan. Harap malangkang Abang Mos nak explore tak hujan lah. So malam ni kita stay kat Melaka. Dan besok kita check out. Kita akan turun ke JB. Kita nak angkat barang dulu. Nak angkat barang dulu. Okay geng, kita angkat barang dulu lah. Sambung sekejap lagi. Okay, penginapan kita dekat Melaka. Ni service apartment. Tapi tak nampak gelap. So kita rehat dulu. Tapi quite nice lah apartment dia. So ni dia punya kitchen. Kita ada koridor. Wow. Dah lama geng tak pergi keluar dari Kelang. Terperak dalam gua je. Last aku keluar masa pergi raya tadi ke Singapura. So hari ni trip agak lama agak 10 hari punya trip. 11 hari lah, 11 hari punya trip. Kita ke Melaka. Itu aku tak salah aku tu laut sana. So besok kita turun ke JB. InsyaAllah lusa kita ke Batam geng. Untuk pertama kali aku Abang Mos kali ni ke Batam, Indonesia. Semoga dipermudahkan urusan kita orang. Amin ya rabbal alamin. Memang cantik lah view dia. Siang pun nampak lah laut kat sana tu kan. Bilik dia pun not bad lah. So dah ada bagi washing machine untuk cuci-cuci. So ni aku punya bilik. Toilet dia. Oi, mantap. Besar. Oh, ada heater siap. Mantap. Okey, kita nak rehat dulu. Kita jumpa sekejap lagi kat tempat explore. Okey guys, sekarang kita berada dekat kedai Asam Pedas TJ Melaka. So abang dia nak try makan asam pedas kat sini. Asam pedas. So kita tunggulah abang order asam pedas kapari. Nanti kita try dulu tengok dia punya rasa dia macam mana geng. Okay, tunggu makanan sampai nanti. Famosa tu tak boleh rasa. Tapi mungkin untuk nak melawat saja. Dah pukul 11.30 sunyi lah kat sini. Tempat terang. Okey, ini dia asam pedas kempari. Okey bang. Okey bang . Cool.
pedas tu. So datang Melaka memang wajib kena asam pedas lah, kan? Baru betul feeling dekat Melaka. Okey geng, kita makan dulu, lepas tu kita jalan-jalan. Okey geng, sekarang kita dekat kawasan Hang Tuah. Tadi lepas makan asam pedas tadi, abang decide, dia cakap hari ni tak payah nak buat explore sebabkan takut besok letih nak drive pergi JB. So mungkin besok malam abang baru buat explore dekat JB lah. So malam ni abang cakap nak pusing-pusing area Hang Tuah je lah. Alhamdulillah, asam pedas pun not bad asam pedas kapal hari. Aku pun dah lama tak pergi Melaka. Banyak dah berubah. So ni kawasan-kawasan misteri yang Melaka kan, ada kereta api, kau terbang. Tu lah, abang dengan akak tengah live tu. Nampak tu. Inilah kereta api zaman dulu memang old school. Kereta api tanah Melayu. Ni sebabkan ni hari biasa hari bekerja, so agak sunyi. Melaka ni malam-malam macam gini. Dah pukul 12.10. So biarkan abang live dulu. So aku tak nak ganggu. Museum UMNO Melaka. So atas tu Formosa, kota Formosa. Sungai Lukun. Ni tapi lama ni geng. Masih ada ciri-ciri ni kereta api lama Aku rasa tak ubah kot, masih kekalkan dia punya ciri-ciri kereta api ni. So gerabak belakang tu pun macam ni. Ni kalau weekend ramai ni. Sebagai hari biasa, so sunyi sikit kawasan sini. Tadi gerimis, kejap lagi kedai makan. Aku rasa hujan lalu je. Abang nak ke sana, jom lah. Tadi dia cakap nak naik atas kot, kota Formosa tu. Jom kita naik kota Formosa. Ok geng, nanti jumpa dekat atas puncak nanti kota Formosa, kalau abang nak pergi lah. Dan kalau boleh masuk, aku tak sure lah malam lagi ni buka ke tak kan. Harap buka lah kota Formosa. Museum Dunia Melayu, Dunia Islam. Depan tu dah kota Formosa dah. Ni apa dia jual ni? Uish, barang-barang heritage buat macam ini macam sebini lah. Style lah. Senang, 24 jam je. Anytime nak beli sebini kat situ je kan, diorang buat coins kan. Ni lah tapak peninggalan sejarah geng Melaka zaman Belanda dulu. Ini semua batu-batu original ni, zaman-zaman dulu ni. Ada yang dah pecah,
Ada masih kukuh. Tahun 1511 Alfonso di Albuquerque. Kalah lah benda-benda ni belum cakap kan. Dia ceritakan balik zaman kegemilangan dulu macam mana. Sireh. Jom kita naik atas. Alhamdulillah buka. Oh, diorang kat atas ni. Tu Bukit Melaka. Istana Kesultanan Melaka. Melaka di bawah pemerintahan British. Melaka di zaman peralihan British Belanda. Serangan Belanda ke atas Melaka. Nah, ini mana hilang. Batu Laterit. Oh, diorang pakai batu laterit dah tadi. Kalau korang tengok batu-batu yang buat bangunan kan. Mana birthday boy ni? Mana birthday boy? Kita ni atas Cantik kan sini banner Istana Melaka kan. Baik kan. Ini adalah Istana Kesultanan Melaka. Mereka bentuk dia yang unik. Ini dataran dia. Rasa baru siap ni. Dataran ni baru buat. Mantap lah. Ini sebabkan dah lama tak keluar daripada Kelang. Sekali keluar nikmati tempat-tempat macam ni memang rasa best lah bagi aku. Jadi kita naik atas geng. Ni abang tengah live. Dia tunjuk kat dia punya viewers pasal sejarah Melaka yang dekat sini. Dah pukul 1.10. 1 jam lah lebih kurang kat sini. Okey, kita dah naik Bukit Melaka. Fotografi panorama Bukit Melaka. Okay, jom. Ni ada diorang punya makam-makam kan. Kubu-kubu dia kan. Tak tahu ni kubu Belanda ke kubu Portugis. Tak pasti aku. Tahun 1846 Robert James. Ni kalau pecahkan ni dalam dia ada tulang-tulang ni.
Ni kubur juga ni. Kubur budak Ada nama? Ada. (1847). Tu dia Kota Formosa geng. Semua api. Tu kubu-kubu yang masih ada lagi. Pukul 1.24 bertiga dekat sini. Dengar apa? Gua cakap ada suara. Tak dengar? Ha? Ya betul? Ada suara bernafas. Sini dengar. Ada orang dah betul weh. Yang ni jauh yang Ni viewer Sabang dia ada dengar bunyi orang bernafas, lepas tu ada cakap suara help, minta tolong. Tak tahu lah kalau korang dengar kan, sebab aku rakam dia tadi ni. Cuba tengok Ha. Tangga dia halus macam ni tangga dia. Ada bau-bau Akak tegur. Lepas tu aku pun memang bau. So ni kawasan orang lama Ni aku rasa struktur ni yang asli lah. Dekat kubur-kubur pula. Macam office. Tangga dia halus penuh. tadi lepas motor bawah, pagar tu macam bergerak. Hah? Ni? Macam orang nak unlock. Tak tahu kunci ni. Kunci. Tak, dia macam nak unlock. Pagar tu kunci bang. Ada orang kat atas tu ah.
Saya nampak ada bayang hitam bang kat tepi tu. Dia ada macam pintu tu. Ha? Ada kotak tu kan. Macam ada benda, macam ada orang jengah. Ada orang kat atas. Kita tak nak tagi kan, tak tagi kan. Ada orang kot. Ada orang kot. Ada orang jaga eh. Orang jaga. Tak tahu lah. Jaga dia tak allow kita pun. Saya first time naik sini malam-malam. Abang tu Ustaz. Saya nampak macam ada orang jengah. Hubud tahun 1861 Memang gubur orang memang besar-besar macam ni macam tugu orang buat. Macam ni ya. Mamar geng. Di UK. Tahun bila aku tak tahu, tak nampak. Oh, 1851. Ni ada kubur kecil. Ni baby kot. Memang. Tapi bau, ada bau yang kurang menyenangkan lah. Maaf geng, sini ada gelap sikit. Tak ada lampu. Naik dulu Naik dulu dah yang. Tadi bau tu. Kita naik dulu baru kita turun korang. Boleh tak? Jom. Okay, naik dulu. Jadi kita naik dulu. Naik dulu saya bau tonggok ni. Sebab ni nak naik pula. Okay, jom kita naik. Kita pergi Langkah Musa tu, betul tak? Tadi aku nampak ada bayang tadi. Macam jengah kita orang. Tak tahu ada orang kat atas tu. Sayang. Ada pintu ni. Ada pintu ke mana? Tak ada. Rasanya sebelum ni kot, sebelum ada ni kot. Ada penahan ni. Boleh lepak. Bunyi kipas ke apa? Scary gila bunyi dia. Oh, kubur Belanda lah. Dia membuat kubur Belanda, British. Oh, so ada kubur Belanda, ada kubur British. Tadi aku rasa diorang lah geng tadi yang dekat atas. Aku rasa lah. Sebab aku nampak dia jengah tadi kat situ. Baju hitam. Tadi baju hitam. So aku rasa usun-usun lah diorang lah kan. Fuh. Gila. Dah lama tak explore. So hari ni exercise, kita explore. Perlukan badan.
Batu bersurat ni. Batu surat tu. Macam mana dia boleh okey? Macam batu bersurat ni. Batu tulisan tu. Yang tulisan ni dia okey bang ni. Batu tulisan orang geng. Tengok. Korang bayangkan batu sebesar macam ni, orang boleh okey macam ni. Zaman dulu geng. Korang tengok berapa tebal lah. Gila. Ni tahu perigi apa. Dia tempat tahanan lah. Rasa tempat tahanan. Korang tengok structure. Sini angin pun best tu. Sebab atas bukit kan. Ni aku rasa dulu dia 2 tingkat ni. Tapi dah roboh lantai dia. Itulah Menara Tamingsari. Ini tempat lain ni. Yalah, kita masuk dari belakang. Mantap lah geng. Okey, nanti sambung lagi. Aku nak rehat jap, masak okok. Lepas tu aku nak baca batu-batu surat tu. Jadi kita sambung pergi perjalanan geng. Tak tahu lah lepas ni abang nak ke mana, tak pasti lagi. So stay tune geng. Okay geng, kita jumpa satu spot bangunan lama geng yang gelap. So abang dan kita orang try explore. So korang tengok jalan-jalan berlaku ini tanpa diduga tak plan. Kita orang explore tu jumpa. Mula lama ni geng. Dia jaga paku ah. Siang, masuk ni yang. Mana? Nunggu depan ni. Tu. Depan ni tu. Ke belakang tu. Ni batu lama ni. Kau. Bawah ni, depan ni. So Kayu dia kuat ni. Macam ada orang stay kat sini. Dengan sahabat-sahabat. Ada orang tidur ni. Ada orang ni. Tapi boleh explore dah sini. Boleh explore. At least kita ada satu tempat Eva Musa lah. So
buat barang rumah kat Eva Musa. Jadi inilah tempat dia. Buka flash ni. Tak apa macam nampak ni. Nampak apa lampu abang? Tak apa, ada. Saya ada bang. Ha. Ini tak tahulah sejarah tempat ni. Bangunan apa geng Uish, ada aeroport geng. Assalamualaikum. So ini dah berapa puluh tahun dah ni. Masih kukuh kayu. Dia punya macam ada kesan orang duduk sini ni. Nampak ni. Bukan. Ini kes cermin mata. Kes cermin mata bukan telefon. So mungkin Ada orang nginap kat sini. Berteduh. Hello? Hello? Woi! Hati-hati kak. Kaca ni. Ya Allah. Yang Pak bawa lah yang. Saya kayu. Dia bawa beg. Bawa. Nak bawa lagi. Tak dulu beg kat bahan tak apa dah. Boleh. Ayo, aku lihat. Okay, jom kita turun. Guna lama ni. Beg masa tunggu. Tak, okey. Mana warga-warga Melaka boleh explain dekat kita apakah tempat ni? Abang rasa mahkamah ni rasa. Mahkamah lama ni. Tu macam tempat penghadang kot. Ha? Tempat signboard kot. Tapak signboard. Berhenti duduk ke bang? Pindah bang, pindah. Tak tahulah. Siap ada kain tutup siap bagai. Tempat pot dia apa ke tak tahu lah ni kan. Assalamualaikum.
Tu macam orang mabuk. Oh, mabuk. Jom kita pergi pukul orang mabuk kan. Dah lama tak pukul orang. Angry Bird. Angry Bird. Angry Bird. Angry Bird. Okay, jom. Kejap kita keluar. Okay geng, apa cakap, cukup takat ni je malam ni. Sebab dah hujan ya geng. Korang tengok basah lantai ni, tengah gerimis ni sekarang. So malam ni kita just explore je kat Kota Ifamusa. So sedikit sebanyak info yang aku boleh share kat korang kan. Besok kita check out apartment. Kita on the way ke JB geng. So nanti korang follow kita orang explore area JB. Okay, cukup takat ni saja untuk malam ni. Kita jumpa besok. Ciao. Assalamualaikum. Peace. Korang happy tak? Korang suka tak guys? Suka. Suka guys? Boleh bagi kita satu tu, satu pun donat kan? Kita hanya boleh bantu kita orang dari segi duit minyak kita orang makan kita orang guys.